kes saman Tun Mahathir, kes Tun Mahathir tu. Tak ada. Dia keluar-keluar, dia terus cakap. Korang tengok video ni betul-betul. Saya nak bagi korang zoom dekat-dekat sikit lah. Korang tengok video ni jap. Dia datang tau. Dia datang ke depan kamera tau. Okey, saya ditanya oleh you all ni berkaitan dengan update berhubungan siasatan menggunakan Dr. Mahathir, Dr. Mahathir. Kami masih lagi berkolaborasi dengan pihak UK Authority, antaranya yang dinamakan IACCC daripada UK, salah satu pada authority di UK yang sedang membantu kami sekiranya ada apa-apa aset yang melibatkan Tun Dr. Mahathir terutama, dan masih lagi belum ada perkembangan lanjut. Selain UK ada negara lain tak? Ada, betul, kita juga melihat pada negara-negara lain seperti Switzerland. Ya. Dua negara tu? Ya, dua negara ini. Ya, nampak? Kau tengok, Azam Belen. Itu sebab saya bagi tahu. Penyawak awam yang ada ni, yang pakak-pakak besar ni, engkau kalau nak jadi anjing yang berjaya, kena jadi macam Azam Belen. Ini betul-betul berjaya, teruk punya. Wartawan tak dan tanya lagi. Dia sampai-sampai, dia terus cerita pasal siasatan ke atas Tun Dr. Mahathir. Nampak? Kita ni, kita bukan bodoh. Kita wartawan lagi lah. Tu bila dia dah buka, wartawan tanyalah. Tapi wartawan tak tanya pun sebenarnya pasal Tun Mahathir ni. Tapi dia yang cakap supaya wartawan tanya. Nampak tak? Dia yang buka supaya wartawan tanya ni. Jadi cerita dia sekarang ni, patah balik Switzerland. Sudah. Dulu Anwar kata Tun Mahathir sorok 3 bilion dekat Switzerland. Dulu. Tun Mahathir ni puas lah buat cari, tunjuk, cari. Tak ada. Anwar pergi Switzerland. Siapa ingat? Anwar pergi Switzerland. Kita cakap confirm. Anwar datang balik ni mesti dia bawa dokumen. Kan Anwar kan suka pegang dokumen. Ada bukti berkotak-kotak. Ini confirm lah ni. Sekali tak ada. Okeylah. Bermakna settle lah Switzerland. Bermakna tak ada lah. Tiba-tiba, 2 minggu lepas, Azam Belen buat pinggan sebelah bagi tahu Tun Mahathir ada property. Ada aset pula dekat UK. Wow. Bermakna 3 bilion tu dah cairkan beli aset di UK. Okeylah, kita pun tunggulah. Okey, ini confirm lah ni. Memang ada rumah, ada banglo, ada istana lah Tun Mahathir. Habis dah dia kata ada aset. Kan? Mungkin kereta Lamborghini ke kereta Jaguar. Kita tak tahu lah. Ada yacht ke kan. Hari ni Azam Belen buat statement. Patah balik pergi Switzerland. Sudah. Bermakna lepas Azam Belen bagi tahu nak siasat kekayaan Tun Mahathir dekat UK ni, mungkin lah. Kita fikir bodoh lah Tun Mahathir ni gelabah, jual aset dia, cairkan, hantar balik duit tu, simpan dekat Switzerland. Ini kartun sangat ni Azam Belen. Kan, kartun sangat cerita ni. Kejap 3 bilion cairkan beli ada aset. Lepas tu aset dah cairkan pula simpan kat Switzerland. Sekarang ni ada ke tak ada? Dah 3 tahun dah ni.